Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas tua bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Melaka. Soalan nombor 1. Pelajar 1 menunjukkan gerakan zarah dari O ke R sejauh d meter dalam tempoh t saat. Soalan A. Nyatakan garis yang manakah pada graf menunjukkan zarah itu tidak bergerak. Jadi kata kunci sini tidak bergerak ataupun pegun. Jadi pegun berada pada garis mendatar PQ. Jadi jawapan kita adalah PQ. Soalan B. Huraikan gerakan zarah tersebut dari O ke R. Jadi kita akan lihat bermula daripada O sehinggalah ke R. Jadi dalam situasi ini zarah ini bergerak sejauh d meter dalam tempoh t saat. Selanjutnya dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 1A kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan 1B untuk bergerak sejauh d meter 1 markah dan tempoh 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Selanjutnya soalan nombor 2. Pelajar 2 menunjukkan satu graf tak terarah. Soalan A, senaraikan semua bucu dan tepi bagi graf tersebut. Jadi untuk bucu kita akan senaraikan P, Q, R, S, T dan U. Selanjutnya untuk tepi pula kita akan namakan tepi berdasarkan bucu yang ada pada dia. Kita ambil kat sini untuk yang pertama adalah bucu PQ. Kemudian bucu QR, kemudian bucu RP, RS, RT, ST dan juga TU. Jadi di sini kita ada 7 tepi yang ada pada graf ini. Selanjutnya soalan nombor 2B. Kira bilangan tepi yang bersambung pada bucu R. Tengok pada bucu R kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita ada 4 tepi yang bersambung pada bucu R. Selanjutnya soalan 2C. Lengkapkan ruang jawapan bagi melukis satu pokok pada rajah 2. Jadi kata kunci di sini adalah pokok. Untuk melukis pokok, syaratnya adalah yang pertama, bilangan tepi mesti kurang 1 daripada bilangan bucu. Jadi di bucu di sini kita ada 6, jadi kita akan lukis tepi ada 5 saja. Kemudian setiap laluan pada bucu tersebut mesti ada 1 laluan saja. Jadi di sini kita akan tengok, kita akan sambungkan Q ke R, kemudian kita sambung ke P, kemudian S, T dan juga U. Jadi kalau kita bilang bilangan tepi dia, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bilangan 5 kurang 1 daripada bilangan bucu 6. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 2A. Kita senaraikan bucu 1 markah, kita senaraikan tepi 1 markah. Kemudian untuk soalan 2B 1 markah. Kemudian untuk soalan C 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 2. Selanjutnya soalan nombor 3. Pelajar 3 menunjukkan 2 buah heksagon GHIJKL dan GMNPQR dilukis di atas satah kates. GHIJKL ialah imej bagi GMNPQR di bawah satu pembesaran pada pusat G. Jika luas poligon GMNPQR ialah 130 cm persegi, hitung luas kawasan berlorek. Jadi di sini ini merupakan imej dan ini adalah objek. Dan diberi luas objek kita adalah 130 cm persegi. Yang pertama sekali kita nak dapatkan nilai K iaitu faktor skala. Untuk mendapatkan faktor skala, kita akan ambil imej per dengan objek. Jadi kita kira sisi yang boleh kita kira, kita ambil HI, panjangnya 4 kotak, kita perkan dengan MN, 2 kotak. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2. Jadi untuk mendapatkan luas imej, kita akan gunakan K
K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Itu adalah luas imej. Kita dapatkan luas imej secara keseluruhan. Kemudian kita akan tolakkan dengan luas objek di sini untuk mendapatkan luas kawasan berlorek. Jadi kita akan ambil K kuasa 2 iaitu 2 kuasa 2 darabkan dengan luas objek 130. Kemudian kita akan tolak dengan luas objek 130. Dan kita akan dapat luas kawasan berlorek 390 cm persegi. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan nombor 3, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan nombor 4. Anik bekerja sebagai seorang eksekutif dan menerima gaji bersih sebanyak RM2,400 sebulan. Ada satu menunjukkan perbelanjaan bulanannya. Sewa rumah, insurans, makanan, pengangkutan dan bil utility. Soalan A. Berdasarkan jadual 1, nyatakan satu perbelanjaan tetap Anik. Kata kunci di sini adalah perbelanjaan tetap. Jadi perbelanjaan tetap di sini adalah terdiri daripada sewa rumah dan juga insurans. Seterusnya soalan 4B. Hitung aliran tunai Anik dan nyatakan jenis aliran tunai tersebut. Kata kunci di sini adalah aliran tunai, kemudian jenis aliran tunai tersebut. Jadi untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil gaji bersihnya RM2,400. Kemudian kita akan tolakkan dengan semua perbelanjaannya yang terdiri daripada 700, 150, 450, 300 dan juga 230. Dan kita akan dapat RM570. Jadi aliran tunai ini merupakan aliran tunai positif. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan nombor 4A, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 4B, langkah pengiraan 1, jawapan 1 dan kita nyatakan aliran tunai positif 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 4. Seterusnya soalan nombor 5. Puan Syuhada bercadang untuk pergi bercuti ke London dan Paris bersama keluarganya. Jadual 2.1 menunjukkan kadar premium insurans perjalanan bagi melancong ke negara-negara tersebut. Manakala jadual 2.2 menunjukkan butiran ahli keluarganya yang akan pergi melancong. Diberi bahawa pelan keluarga adalah bagi ibu, bapa dan 2 orang anak berumur 15 tahun ke bawah. Pelan keluarga adalah terhad kepada 4 orang sahaja. Soalan A. Nyatakan bilangan hari Puan Syuhada akan pergi melancong. Jadi di sini kita akan tengok pada jadual 2.2 di mana tarikh melancong adalah dari 17 Julai 2025 sehingga 13 Ogos 2025. Jadi untuk bulan Julai kita ada sampai 31 Julai. Kemudian bulan Ogos 1 sehingga 13 adalah 13 hari di sini. Kemudian daripada 17 Julai sehingga 31 Julai kita ada 15 hari. Jadi 15 tambah dengan 13 sama dengan 28 hari. Selanjutnya soalan 5B. Hitung jumlah minimum premium insurans perjalanan yang perlu dibayar oleh Puan Syuhada dan keluarga. Jadi kita lihat pada jadual 2.2 ini kita ada suami, Puan Syuhada, anak sulung, anak kedua dan anak ketiga. Di sini dia ada 5 orang. Jadi untuk pelan keluarga tadi, dia terhad kepada ibu dan ayah serta 2 orang anak. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pelan keluarga, Puan Syuhada boleh ambil pelan yang bernilai RM406 di sini. Ini adalah untuk keluarga dan untuk bilangan hari pula adalah 16 sehingga 22 hari. Jumlah hari yang Puan melawat tadi adalah 28. Jadi dia kena tambah lagi seminggu. Jadi setiap tambahan minggu, dia kena tambah lagi RM115. Itu untuk 4 orang ahli keluarga. Kemudian dia ada seorang lagi anak, iaitu anak sulung berusia 17 tahun. Jadi dia kena ambil asing. Jadi di sini dia akan ambil untuk kadar dewasa. Sebab untuk kanak-kanak dia bawah 12 tahun. Jadi untuk dewasa, untuk 16 sehingga 22 hari, kadarnya adalah RM101. Kemudian dia kena tambah lagi untuk seminggu, RM34. Jadi kita akan tambahkan 406 dengan 115, 101 dan juga 34.
Dan kita akan dapat RM656. Seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan nombor 5A kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan 5B, langkah pengiraan, kita akan dapat 2 markah. Dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 5. Seterusnya soalan nombor 6A, lengkapkan jadual 3 pedoman jawapan bagi fungsi y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 23. Jadi pada ruang jawapan, kita kena nyatakan nilai y apabila x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1.5. Jadi di sini kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan fungsi negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 23. Kemudian kita tekan calculate. Kita akan masukkan nilai x yang pertama kita, itu negatif 2. Kita tekan sama dengan, kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat 15. Kemudian untuk nilai x yang seterusnya 1.5, kita tekan calculate. Kita tekan 1.5, kita tekan sama dengan, kemudian sekali lagi sama dengan. Dan kita akan dapat 53/4. Kita tekan, kemudian kita tekan SD. Kita akan dapat 13.25. Seterusnya untuk soalan 6B. Pada graf di ruang jawapan, lukis graf fungsi y sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2x tambah 23. Jadi pada ruang jawapan telah diberi kepada kita paksi x dan paksi y. Untuk langkah pertama, kita akan plotkan ke semua titik yang ada pada jadual 3. Kemudian selepas kita plot, kita akan sambungkan ke semua-semua titik itu dengan satu garis lengkung. Jadi inilah jawapan untuk soalan 6B. Seterusnya, dari segi pemberian markah untuk soalan 6A, kita dapatkan nilai y 15 dan 13.25. Kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 6B, kita plotkan semua titik dengan betul. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambung semua titik tersebut dengan satu garis lengkung. Kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 6. Seterusnya soalan nombor 7. Pelajaran 4 menunjukkan ramalan suhu dalam darjah Celsius di Malaysia pada bulan April 2025. Soalan A. Namakan jenis perwakilan data di atas. Jadi ini merupakan plot titik. Seterusnya soalan 7B. Cari min data tersebut. Jadi untuk mendapatkan min, kita akan tambah semua data yang kita ada dan kita akan bahagikan dengan jumlah data. 31 tambahkan dengan 2 darab dengan 32, tambah dengan 5 darab 33 dan seterusnya. Dan kita akan dapat 34.37. Seterusnya soalan 7C. Jika setiap hari suhu bertambah sebanyak 1 darjah Celsius, apakah yang berlaku pada julat suhu pada bulan tersebut? Jadi di sini berlaku pertambahan 1 darjah setiap hari. Jadi berlaku pertambahan secara malar. Apabila berlaku pertambahan secara malar, nilai julat tidak berubah. Jadi jawapan kita tiada perubahan. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 7A. Kita dapat 1 markah. Soalan 7B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan soalan 7C, 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 7. Pada seterusnya soalan nombor 8A. Pada ruang jawapan, lengkapkan jadual 4 bagi fungsi y sama dengan cos 2x tambah 1. Jadi di sini kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan fungsi cos 2x tambah 1. Kemudian untuk dapatkan jawapan untuk x sama dengan sifar, kita masukkan, kita tekan calculate, kita tekan sifar, kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, dan kita akan dapat 2. Kemudian kita akan ulangi untuk nilai x sama dengan 90, 180, 270 dan 360. Kita akan tekan calculate, masukkan nilai x, kemudian kita akan tekan sama dengan 2 kali dan kita akan dapat nilai-nilai untuk 90,
180, 270 dan 360. Selanjutnya soalan 8B. Berdasarkan jadual 4, lukis graf Y sama dengan cos 2x tambah 1. Jadi kita lihat pada ruang jawapan telah diberi kepada kita paksi X dan juga paksi Y. Jadi kita akan plot dulu. Untuk titik yang pertama 02, kemudian 90 kosong, kemudian 182, kemudian 270 kosong dan 362. Dan kita akan sambungkan titik-titik ini untuk membentuk graf untuk cos. Ini jawapan kita untuk soalan 8B. Selanjutnya soalan 8C. Nyatakan nilai minimum bagi graf itu. Jadi nilai minimum di sini adalah sifar. Ini adalah nilai minimumnya, iaitu sifar. Pada selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 8A. Kita lengkapkan jadual 4 dengan semua jawapan yang betul. Kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 8B, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 8C, kita akan dapat 1 markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 8. Seterusnya soalan nombor 9. Rajah 5 menunjukkan sebuah poligon kekerapan tentang bilangan soalan yang telah dijawab dengan betul oleh sekumpulan peserta dalam satu kuis sains. Soalan A, tentukan saiz selang kelas. Jadi untuk mendapatkan saiz selang kelas, kita akan tengok pada paksi X yang antara 7 hingga 12. Jadi 7 hingga 12 berlaku pertambahan 5. Jadi saiz selang kelasnya di sini adalah 5. Selanjutnya soalan 9B. Selepas semakan dibuat terhadap rajah 5, didapati bahawa terdapat data seorang peserta tidak direkodkan pada poligon kekerapan tersebut. Peserta itu telah menjawab dengan betul sebanyak 28 soalan. Menggunakan skala 2cm kepada 5 soalan pada paksi X dan 2cm kepada seorang peserta pada paksi Y. Lukis sebuah histogram bagi mewakili data baharu. Kita lihat dulu untuk rajah 5 ni adalah merupakan poligon kekerapan. Di mana poligon kekerapan untuk paksi X ini dia merupakan titik tengah. Jadi kita nak lukis histogram, kita juga boleh menggunakan titik tengah tersebut. Jadi kemudian kita ada satu data iaitu yang dapat menjawab 28 soalan. Jadi kita letak di mana 28 tu. Jadi kalau kita lihat untuk selang kelas, kita akan dapat seperti ini. Ini untuk selang kelas yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 dan 7. Dia dapat jawab dengan betul 28 soalan. Jadi 28 soalan dia berada pada titik tengah 27 di sini. Dia berada di selang kelas ini. Jadi di sini asalnya 9, kita akan tambah jadi 10. Jadi bar dia akan jadi 10. Jadi untuk melukis, pertama sekali kita akan lukis untuk paksi X. Di mana paksi X kita akan gunakan titik tengah juga, bermula daripada 12 sehingga 42. Kemudian untuk paksi Y, kita akan ambil 2 cm kepada 1. Jadi kita akan buat 1 sampailah nilai maksimum yang kita ada tadi adalah 10. Kemudian seterusnya kita akan lukis bar dia berdasarkan kepada kekerapan yang ada. Kita lihat kekerapan yang pertama di sini, dia adalah 2, kemudian 4, kemudian kita ada 6, kemudian yang 9 tadi kita tambah 1, dia akan jadi 10. Kemudian yang seterusnya kita ada 4, 3 dan 3. Jadi kita akan lukis bar seperti ini. Ini jawapan kita untuk 9B. Selanjutnya dari segi pemberian markah untuk soalan 9A, kita nyatakan saiz selang kelas, kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan 9B, kita melukis paksi X dan paksi Y dengan seragam, terdapat 1 markah. Kemudian kita melukis bar bagi setiap selang kelas dengan kekerapan yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita lukis bar itu dengan seragam, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 9. Seterusnya soalan nombor 10A. Rajah 6 menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada separuh silinder dan sebuah prisma tegak.
Diberi sepadu separuh silinder ialah 275 cm padu. Soalan 1 Roman, hitung nilai T dalam cm. Jadi T ini merupakan tinggi bagi separuh silinder tersebut. Jadi kita akan gunakan isi padu silinder. Jadi kalau separuh silinder, kita akan letakkan 1/2 pi J kuasa 2T dan kita akan samakan dengan 275. Kemudian kita gantikan nilai 1/2 darab 22/7 darab dengan jari. Jari di sini kita akan ambil pada panjang 10 ni. Ini 10 ini merupakan diameter, jadi kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 5. Jadi kita akan darab 5 kuasa 2 darabkan dengan tinggi sama dengan 275. Seterusnya kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 1 per dengan 2 darab 22/7, kemudian darab 5 kuasa 2, kemudian darab T, kita akan darabkan dengan X. Kemudian kita tekan alpha, kita tekan calculate, kita dapatkan sama dengan, kemudian kita masukkan 275. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan shift, calculate, kita tekan sama dengan, dan kita akan dapat T sama dengan 7. Seterusnya soalan 10 2 Roman, hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal tersebut. Jadi kita akan dapatkan isi padu untuk keseluruhan rajah ini. Jadi di sini kita ada 2, iaitu separuh silinder dan juga prisma tegak. Telah diberi kepada kita prisma tegak 275. Jadi kita ambil 275, kita akan tambahkan dengan prisma tegak. Jadi untuk prisma tegak, kita akan dapatkan luas keratan rentas darabkan dengan tinggi. Jadi keratan rentas di sini adalah berbentuk trapezium. Jadi kita akan dapatkan luas trapezium ini, kemudian kita akan darabkan dengan 10. Jadi untuk mendapatkan luas trapezium, kita akan ambil 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selari. Sisi selari dia adalah 15 tambah dengan 4. Kemudian darab dengan tinggi T, iaitu 7. Kemudian kita darab pula dengan 10. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 940. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 10A, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Untuk soalan 10B, langkah pengiraan 1, jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah, sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk menonton sambungan bahagian B dan bahagian C pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.